Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi. Ni. Ini aku nak share sikit lah pada pengguna-pengguna Vnet. Mana yang follow aku nak share sikit. Okey. Customer ni datang towing van dekat sini. Dia kata dia nak pasang distributor elektronik, tapi komen tak berjaya hidupkan. Jadi aku check lah apa masalah dia dulu. Ni tadi dia letak situ, aku buka. Benda ni wire pun semua tak pasang lah. Okay. Yang ini aku tak komen. Cuma yang aku nak komen yang ni. Ni, wire plug dah macam ni keadaan. Yang pertama, aku nak kena check dulu. Yang kedua yang ni. Ni. Korang upgrade carburetor Wira, upgrade carburetor racing. Nak masuk carburetor kapal terbang dekat van korang supaya van laju. Tapi yang ni korang lupa ni. Ni dah koyak. Ni dah bocor. Penapis udara tengok okey tak? Penapis udara tengok baru. So, angin masuk daripada luar, masuk dekat penapis udara. Nak pergi ke carburetor. Tujuan dia supaya angin bersih masuk kat sini. Tapi sampai tengah jalan bercampur dengan habuk. Macam mana carburetor ni tak sumbat? Jadi ini semua benda-benda basic. Benda basic je, simple je. Tapi fact dia kalau korang abaikan, jadi tak sempurna lah. Tu. Tengok apa yang ada kat sini ni. Sekejap, aku tak letak ni. Ni. Ni ada kat sini. Ni apa benda ni? Serpihan daripada getah ni masuk kat dalam ni. Kalau dia masuk kat carburetor tu dah tak naya korang, sumbat lah dah. Satu. Yang kedua macam wire plug tadi ni. Ni wire plug kalau dah macam ni, silat bulan dia dah putus kat dalam. Jadi bila hidup pun dia akan semput juga. 3 silinder. So nanti aku check dulu balik kenapa dia tak hidup. Satu je nasihat aku. Jadi mana-mana pengguna Vnet nak tukar kepada elektronik, dia kena tahu basic dulu. Vnet ni senang aja. Distributor dia semua gigi je. Jadi kalau korang salah pasang, salah masuk, memang dia takkan hidup ni. Dia tak macam carburetor Wira. Carburetor Wira dia ada marking, dia ada lock dia. Jadi kalau lock tu tak tepat, dia takkan masuk. Kalau Vnet semua masuk. Dia lari marking ke, dia tepat marking ke, dia masuk. Jadi kat situ korang kena ada ilmu. Okey, nanti aku update lagi. Okey, satu lagi aku nak share yang ni. Ni korang nampak wire ni. Wire 2 ni. Wire coklat dengan hitam ni. Wire coklat dengan hitam ni adalah wire untuk contact point yang lama. Kalau korang dah tukar elektronik, yang ni korang kena balut dulu. Kemaskan dulu. Jangan touch body. Kalau dia touch body, distributor baru yang korang nak masuk ni akan condemn, akan short, akan terbakar. Membazir je. Okey? Ni aku nak share ni Aku bagi share ilmu sikit. Yang tadi sebab wire tu terdedah, ni wire ni terdedah. Jadi kalau korang biarkan, distributor ni boleh condemn. Okey? Sekarang ni aku check dulu benda ni. Kalau dia dah pasang, boleh terdedah, dia touch, habis condemn. Tapi kalau dia tak pasang lagi, fuse akan putus. Okey, sekarang ni aku nak sharekan dulu. Kau nak pasang, check wire 3 ni semua nak kena ada api. Ni cara dia. Wire yang ni, yang putih biru, korang crank akan ada api. Ada api crank ada api. Yang ni pun sama, crank ada api. Yang ini kau on kunci pun dia dah ada api. Tengok aku on kunci, tengok ada api ke tak. Okey, ngam. Baru kita boleh pasang distributor elektronik. Okey, aku nak share sikit lagi Ni pergi ke distributor dia ada 2 wire, satu merah, satu biru. Yang ni negatif, masuk dekat negatif coil. Positif, masuk kat positif coil. Yang ni wire incoming, biru putih. Ni batu putih aku pakai balik. So lepas kau pasang ni, check dulu macam mana, ada api ke tak. Kalau coil elok, distributor elok, api ada, mesti dia akan spark kat sini. Tengok. Ada api. Kita try start, hidup ke tak?
Okey. Dia dah hidup. Tapi timing dia macam jet. So kita kena tune lah. Okey?